بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وأكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء. يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk meneruskan belajar tadabbur Al-Quran. Ayat yang kita baca hari ini 71 sehingga 77. Masih lagi cerita tentang kesalahan-kesalahan, keburukan ahli kitab. Sama ada keburukan itu terhadap orang Islam atau terhadap Al-Quran atau terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal kitab wa ahli kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil, kenapa kamu mencampur adukkan yang benar dengan yang salah? Hak mana hak salah, hak kamu reka-reka itulah. Hak benarnya kitab yang Allah Subhanahu turunkan campur dengan hak salah, hak mereka-reka. Wa taktumunal haqqa, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Ada sebahagian daripada ayat-ayat dalam kitab Taurat dengan Injil kamu sembunyikan, kamu tak ayat kat orang. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu akan kewujudan ayat-ayat tersebut. Ni panggil susuk hukum ni panggil. Ni nyakit-nyakit tok lebah ni, ada hak kena dengan angin dia ayat. Hak tak kena agak dia susuk. Dan nyakit ni ada juga di kalangan agama orang kita sendiri. Dia baca sekerak siapa hak tak kena ngangi dia, pandai kat ni. Pagi semula nak mengajar tu lakar dah, baca lain dah, tak baca dah tu. Ni Allah Taala larang kita ni daripada ambil sebahagian saja hak kena dengan hawa nafsu kita, ataupun susuk, ataupun tukar, ubah maksud-maksud daripada ayat ataupun hukum-hukum agama. Wa qala ta'ifatu min ahli kitab, dan berkata segolongan Yahudi daripada ahli kitab kepada sesama mereka. Dia pakat pula sama-sama Yahudi ni, aminu billadhi, berimanlah kamu kepada Al-Quran. Dia suruh beriman, dia kata berimanlah kamu kepada Al-Quran. Unzila ala alladhi amal, Quran yang diturunkan kepada orang beriman, itu umat Nabi Muhammad. Tapi bila wajahan nahar siari je, nyama wak lolok mengisai dengan orang beriman. Kata kita pun, ni salah satu agenda Yahudi ni, dia seolah-olah nampak menyokong kita pada satu keadaan. Wakfuru, akan tapi kufurlah kamu akhirahu, hujung siari. Malah tu tak usah ikut. Apa hak siari tu hak wak lolok, sebenarnya hak dia kufur, dia tak terima pun. Mungkin nyama, mungkin masuk, mungkin jadi pengintip di kalangan mereka, lagu tu lah. Dan di kalangan Syiah pun ada juga lagu tu. Dia masuk nyama, duduk sekali dengan orang ahli sunnah, dengan orang beriman, tapi sebenarnya dia nak mencari maklumat-maklumat. Ni semua ni perangai munafik belakang ni.
Sebab awal-awal surah Baqarah sebut dah tiga kumpulan manusia ni. Sama ada beriman, kafir, hak tengah-tengah tu kan munafik. Munafik. Dalam setiap agama tu ada munafik. Dari Kristian pun ada munafik, dari Yahudi pun ada munafik, dari Islam pun ada munafik. Hak jenis nyaman-nyaman ni mana-mana pun ada. Tiga golongan ini ya kita. Lepas tu dalam ayat lain tu sebut munafik ni muka sudah tu syurga neraka. Munafik ni mana? Syurga ke neraka? Neraka. Dia sama taraf dengan orang kafir. Jadi dia ajar sama-sama dia ni pergi masuk sekali dengan orang beriman tu walau percaya kepada Quran, tapi malah tu kembali semula kepada agama kita, agama Yahudi. La'allahum, dengan cara lagu tu mudah-mudahan kamu dapat tarik mereka ni supaya bersama dengan kamu, kembali kepada kamu, cenderung pada kamu, menyokong pada kamu. Zaman lah ni tahu gitu, zaman lah ni dia pakai tekan terus dah. Negeri serang negara ni nak ikut tak sih. Nak ikut mari buat perjanjian. Lah ni dengan Iran lah ni. Ni dengan Iran panggil. Sama ada nak pergi ke nak buat perjanjian. Iran lagi. Wakil daripada Iran lagi tanya nak bincang apa ni? Nak bincang banyak perkara lah, 2 3. Iran kata nak bincang nuklear sekarang. Hak lain tak usah bincang. Dia kata lagu tu tak usah bincang. Perang, mau perang balik. Pada tu panggil semula, tak apa kita bincang pula. Dia lagu tu lah. Dia nak main badi tarik tali. Wala tu'minu, dan janganlah kamu mempercayai illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kamu. Agama apa? Agama Yahudi. Jangan percaya kepada puak-puak ni kecuali agama kamu saja. Ni pesan sama-sama kumpulan ahli Yahudi. Kul katakanlah Muhammad dihajat. Kul katakanlah Muhammad, innal huda hudallah. Muaklah perancangan lagu mana masuk mari menyusup ke dalam kumpulan kami. Kamu adalah beriman, tetapi hidayah itu milik Allah Taala. Kalau Tuhan nak hidayah, hak masuk menyusup tu akhir kali masuk Islam. Tapi kalau Tuhan tak beri hidayah, hak duduk sekalian kita pun tetap jadi munafik, tetap jadi orang yang kufur. Ayyutahdu mithla ma utitum, janganlah percaya bahawa akan diberikan kepada seorang sebagaimana yang diberikan kepada kamu dan keutamaan. Dia kata pula tak secaya kepada ada orang Tuhan beri kitab kepada dia seperti Muhammad itu, sebab tak ada orang Tuhan beri kecuali Yahudi. Ni yang pegangan dia ni. Yang tak saya terima Nabi Muhammad, tak terima Al-Quran ni, dia kata jangan percaya kecuali orang yang berpegang dengan kitab Taurat saja. Au yuhaju, ataupun mereka itu akan berhujah dengan kamu di depan Tuhan kamu. Kul katakanlah Muhammad, innal fadla, sesungguhnya kurniaan Allah Taala, nak uji kitab, nak uji jadi nabi, biadillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menentukan, bukan Yahudi yang menentukan. Yu'tihi man yasha', Tuhan boleh beri kepada sesiapa pun yang Tuhan kehendaki untuk Tuhan beri kitab dan juga kenabian. Wallahu wasi'un alim, Allah Taala sifatnya maha luas, kurnianya tidak terikat dengan siapa-siapa pun. Alimun, maha mengetahui. Contoh kita gini, kita kerja di jabatan kerajaan. Apabila orang mari buka kerja kosong, hak mari ramai-ramai tu adalah waris kita. Nak ikut siapa? Layak belaka. Kita terikat tu. Cakap nak ikut orang lain, lama kan balik rumahnya kata, "Mana kita tak boleh." Anak kita pada CJ juga. Ada bias tu nak uwi. Allah Taala walaupun Bani Israel, walaupun pokok Yahudi keturunan anak-anak Tuhan bakit Nabi belaka, Tuhan tidak bias. Tuhan tidak pilih kasih. Dulu aku nak uwi. Kalau aku tak sewi pun hak aku. Bukan kerana dulu, apa dulu wi kau kita lah ni kau lain. Tidak boleh guna hujah tu. Allah Taala yu'tihi man yasha', siapa Tuhan nak tak kira lah dulu kalau ni kau anak beranak kau bukan anak beranak, Allah Taala boleh bagi. Jadi tidak ada alasan pun bagi golongan ahli kitab untuk tak terima Nabi Muhammad dan juga Al-Quran, kerana hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tak ada perjanjian pun, Tuhan tak janji pun dengan Bani Israel aku akan bangkitkan Nabi semua daripada, tak ada perjanjian. Tuhan nak uwi tu. Fadlah ni kurniaan Allah, Tuhan nak uwi. Supaya juga harta Tuhan nak uwi ke dia. Tuhan nak uwi ke dia. Kalau nak deki kita, hak ni Tuhan nak uwi ilmu, hak ni Tuhan nak uwi umur panjang, hak ni Tuhan nak uwi sihat, hak ni Tuhan nak uwi ketenangan, kebahagiaan. Tak boleh nak deki belaka, kerana hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kita hanya redha kalaulah Tuhan uwi hak baik
dalam redha itu kita syukur. Kalau Tuhan datang ke ujian kesusahan, maka sabar. Tu ya kerjaan kita. Tak boleh nak ubah apa kita, tak boleh nak ubah apa. Hak dalam hadis Nabi sebut akan berlaku fitnah biar tu. Kita tengok saja. Nak ubah tak boleh. Dah bukan Tuhan kata dah lagu tu. Cuma kita cuba selamatkan diri kita daripada terlibat dengan segala musibah ataupun daripada maksiat-maksiat yang boleh membawa kita ni kepada neraka. Yang keduanya, kalau Tuhan takdirkan berlakulah musibah peperangan itu atas kita tak boleh lagi. Di antara perkara yang menjadi dosa besar ialah kena wala tafiru yauma dhaf, jangan kamu lari pada hari berlaku peperangan, jangan lari, duduk situ ya. Kerana situ tu adanya ujian Allah Taala. Ya, kalau mu lari negara ni boleh kau siapa? Boleh kau kafir. Pas kamu boleh ke apa mu lari? Mu lari tu boleh ke apa? Senang ke tak? Kalau mu duduk situ takdir tu kata mu mati, mati syahid. Duduk situ lebih utama daripada kamu melarikan diri. Melarikan diri tu, lari tu dosa. Termasuk daripada bukan dosa kecil, dosa besar. Antafiru yauma dhafi termasuk daripada dosa besar. Jadi kena faham ni lah. Orang tak faham bagian ni, pergi kubik lari awal-awal lagi. Bapa Gaza tak lari. Duduk situ. Kata mati sini. Ada satu kisah macam ni, seorang perempuan tua dah mati belaka ramai mati, tinggallah budak-budak kecil. Dia duduk perok budak tu 10 orang. Seorang-seorang. Bila-bila tak ada makan dia pun perok lah. Saya kok budak-budak tadi. Tak lari, duduk situ. Hidup kita sini mati ish azizan atau mutsyahidan. Satu kata-kata dalam bahasa Arab, sama ada kamu mati dalam keadaan mulia, sama ada kamu hidup dalam keadaan mulia, ataupun mati kamu dalam keadaan syahid. Dua tu saja pilihan kamu. Baik, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Taala mengkhususkan rahmatnya kepada sesiapa saja hendak. Tuhan nak uji ilmu, Tuhan nak uji harta, Tuhan nak uji umur panjang, Tuhan nak uji jadi nabi, Tuhan nak uji orang alim, itu adalah khusus pemberian Allah Taala. Kita patut rasa gembira, Tuhan pilih aku, alhamdulillah. Patut apa orang lain? Orang lain Tuhan tak pilih. Tuhan tak pilih, tak buka pintu hati dia untuk mari masjid, untuk mengimankan, untuk duduk majlis ilmu. Tuhan tak pilih. Kita pilih kita satu nikmat yang sangat besar, sangat mahal. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah SWT dzul fadli mempunyai kurniaan yang begitu besar sekali. Macam-macam Tuhan boleh beri kepada manusia, dan kita kena ingat nikmat ada dua. Satu nikmat yang boleh dibeli dengan harta, satu nikmat yang tidak boleh dibeli dengan harta. Kadang-kadang Tuhan beri kita nampak macam remeh tapi sebenarnya nikmat tu mahal, tidak boleh beli dengan harta. Nikmat sehat, nikmat masa lapang, nikmat tenang, nikmat boleh duduk dalam majlis ilmu, nikmat boleh melaksanakan ibadah dengan istiqamah. Tu nikmat berlaku tu. Ulama-ulama tahwi nikmat ke apa? Nikmat mereka ni baca kitab baca Quran tu nikmat besar juga. Dia baca Quran katanya Syekh Imran Hussein, seorang ulama di Trinidad Tobago ni. Dia kata apabila Tuhan masukkan Quran dalam hati kamu, mu tidak akan berasa kosong. Mu tidak akan berasa sedih. Apa? Sebab semua dalam hati mudah. Hak Tuhan nak ayat tu dalam hati kamu. Hak itulah nikmat yang paling mahal sekali. Sebab itulah Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran, faham Quran, ajar Quran. Sebab sempurna apabila Quran itu ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Allah ni kita berasa kosong, berasa tak cukup ni sebab Quran tak ada. Bagi hak mahal. Dia panggil kalau sekeru dengan nak dia masuk molek. Kita ni kena buku Quran. Tiba-tiba kita buku orang lain duduk serabut ke mari ke tak tahu ke apa, tak puas semua. Tak ada arah tu juga. Sebab Quran ni hak sepatutnya ada dalam hati kita. Sebab tu kalau boleh anak-anak kita daripada kecil lagi ni kita orang yang hafizul Quran, ngapa Quran, ingat Quran, belajar Quran supaya besar esok dia akan rasa satu nikmat yang anugerah yang begitu mahal sekali. Bila kita nak start anak kita kecil-kecil lah ni lah. Suruh ngaji Quran. Masa dia ni tak boleh nak waktu tu sama mana ketahui saja. Sebab dia besar pada ni nak suruh. Tak sih ngaji Quran, nak ngaji tu, nak ngaji ni. Payah dah. Kita didik daripada kecil lagi. Dan salah satu daripada agenda orang kafir ni ialah dia tak sewi Islam, Quran itu masuk dalam jiwa orang Islam. Dia suruh masuk benda lain, suruh ngaji benda lain.
Ngajilah kita ni suka sakit kepala nak ambil ijazah ni. Quran tak tahu mana. Quran ni kalamullah, bukan kata-kata profesor ni. Allah Taala sebut ni. Allah Taala hak langit bumi, tidak ke hak mahal sekali. Profesor tu pasal sebuti pun tak tahu lagi. Ni tu ayat kita ni ilmu yang mahal. Tu nak percuma atas nabi percuma, waktu Quran percuma. Tak payah perlu sabuk, tak payah masuk semester gapo pakai ngaji je. Tapi kadang-kadang kita tak berasa menilai ni, kita tak berasa hak tulah boleh CJ tu, boleh ijazah tu. Hak tu mahal. Hak tu makan lu atas dunia ya. Dah habis pecing tak lepas CJ tu nak gapo lagi. Bukan kata dah habis pecing, umur 50 tak laku dah. Orang tak usah ambil dah kerja umur 50. Lah ni kaji ambil kerja bawah 45. Naik 45 tahun tak laku dah. Dengan umur kita tak laku. Untuk makan lu berlaku tu. Tapi hak ni untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Kita kena berasa Quran tu sangat-sangat mahal. Wa min ahlil kitab, dan sebahagian daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, man inta'manhu biqintari. Nah ni ayat ni sebut tentang sifat tidak amanah, sifat khianat. Sekiranya kamu percaya kepada salah seorang daripada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kamu bagi simpan harta. Qintar ni sojabe, so bekah pitih dia. Ni tu yang sebut ni orang panggil peribahasa. Bahasa kiasan. Kalau muwi sojabe pitih dia, yu'adhi ilaika, dia akan kembalikan kepada kamu sebahagiannya. Tapi sikit hak tu. Wa minhum man inta'manhu, ada sebahagian lain hak ramai pula, sekiranya kamu serah ke 1 dinar saja, bukan sojabe, dinar. Saat ni sojabe duit dinar. 1 dinar saja, la yu'adhi ilaika, dia tidak akan wis mula kamu, illa kecuali kamu ni kena duduk cacat depan dia ni hari-hari minta baru dia wi. Ni perangai tak jujur khianat dia. Dan sifat ni tu kata akan berlalu siapa bila siapa tu perangai dia dah. Kalau kita Allah Taala pun dia boleh kurang, dia boleh ubah, dia boleh hajah, dia boleh susu. Bakal pitih musria tu saya kata, tak wid dah. Kecuali mu duduk ngeng-ngeng macam-macam mari bukti nak boleh kau seria tadi. Betul lah berlaku ni kita tengok. Orang Yahudi ni apabila dia pergi serang kawasan tebing barat Gaza ke apa ni, dia kata habis tanah. Belai-belai kawan ditunjuk gerak. Dak undang-undang kata hak aku. Ambak tu tengok saja tu rumah. Dengan tanahnya, dengan berinya, dengan rumahnya. Berdiri duduk tangan. Dia tak akan wih ke kamu. Mau nak minta semula tanah tu. Ya wih. Tak wih dah. Dia kata kali seria pun dia tak wih. Apatah lagi tanah, apatah rumah. Hak Palestin duduk lama jamiah dah. Dia kata ni undang-undang kata mahkamah kata ni hak aku, rumah aku. Maka ambak tu rumah dia duduk situ. Tuan rumah ni lagi duduk oleh kemah pula. Ini benda yang berlaku saya sebut dah. Lepas tu orang Gaza ni apabila benda tu berlaku, mereka ni lagu mana nak menenangkan hati lagu mana? Lagu mana mereka? Orang duduk surai atas bawah. Kau darat surai, kau atas surai duduk bong nak lari mana tak boleh. Khan Yunus perkemah duduk oleh kemah. Bong juga dia tu. Ramai mana mati. 2-3 hari lepas. Dunia membisu, tak ada sekeliling tu, Arab tu membisu. Apa? Orang Gaza dia kata kita tak sedih sikit abu. Tak ada orang tolong, tak ada orang kita sebab apa? Sebab Tuhan janji dah dia kata dalam surah At-Taubah. Tuhan sebut dah. Walau aradal khuruj, kalulah Tuhan nak hak sekeliling kamu tubik mari tolong kamu, la'adu lahu 'addatan, nescaya Tuhan kerah dah mari. Tuhan tak usik. Tuhan tahu dah puak-puak ni tak boleh harap. Tuhan tak usik. Tuhan nak kamu sendiri duduk situ, tak secara kau orang luar. Walakin karihallahum bi'atham, tetapi Allah Taala tidak mahu mereka itu bangkit mari tolong kamu. Tak usik. Tuhan tak usik. Apa Tuhan tak usik? Sebab ada benda tak comel di sekeliling mereka, perangai mereka tak comel. Tuhan tak usik. Hak tu mari duduk sini tolong kamu. Tuhan tak usik. Tuhan nak pilih orang yang betul-betul ikhlas. Fathabbatahum, lalu Allah Taala biarkan mereka itu duduk di tempat mereka, dan Tuhan katakan uqudu ma'al qa'in, duduklah kamu di rumah kamu, duduk rumah ya. Aku nak tengok biar orang Gaza tu sendiri mereka berjuang untuk agama Allah Taala, mempertahankan tanah air mereka. Orang Gaza suka senyum. Kami yakin ni adalah janji Allah Taala. Tuhan sebut dalam surah At-Taubah. Duk baca ayat tu.
walau aradal khuruj la'adu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kami yakin Allah Taala yang menentukan kami duduk sini. Selesai masalah. Baik. Zalika kerana mereka itu mengatakan laisa alaina, apa orang Yahudi Nasrani ni wak khanak orang Islam apa tanah. Patu hak tu di negara-negara yang beragama Kristian Yahudi. Di India putus habis dah masjid. Putus habis masjid Aqsa putus. Hak orang Islam bunuh hari-hari kena bunuh. Apa tu mereka ni wak khanak orang Islam? Allah salah sebut juga jawapan ni. Kerana mereka berakidah laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami wak khanak kau orang Islam. Ummiyin dia panggil, orang-orang yang bukan ahli kitab. Sebab mereka berbangga mereka ahli kitab. Dia kata kalau kita bunuh kau, awak khanak kau, bom kau, tembak kau, tidak dosa kita. Kita tidak dosa. Kerana kedudukan kita ni sebagai ahli kitab kita tak dosa. Siapa dia ajar? Allah Taala sebut di awal-awal surah Baqarah lagi. Kita bagaimana Allah Taala larang mereka itu daripada halau keluar. Daripada orang daripada negeri. Tu hal lagi. Bunuh orang tu hal lagi. Tak kira lah siapa sekalipun. Tapi bagi mereka berakidah berpegang kalau bukan Yahudi Nasraniyah maka boleh tembak, boleh bunuh. Tak ada soal sikit habuk pun. Supaya sembelih ayat gitu lah bagi dia. Balaman wa yaqulu an Allah, dan mereka itu melakukan pembohongan terhadap Allah Taala dalam keadaan mereka tahu mereka telah berdusta. Akidah tu mari mana? Tu heroyak kah? Ada kata tu heroyak lagu tu. Belawak tu kata ni. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka telah tahu mereka berdusta kepada Allah Taala. Bala man awfa bi ahdihi. Apa tu biarkan juga pokok ni ahli kitab ni hidup patut mati sebagaimana kaum Samud lah, pakai hacur lalu. Pakai tak tinggal bakar. Kerana Allah Taala nak jadikan mereka itu sebagai ujian pada umat Nabi Muhammad. Kalau tak ada ujian. Duduk saja buat kita, duduk saja relax. Tuhan nak bagi pahala kepada kita. Tuhan nak uji umat Islam ni dengan Tuhan kekalkan umat ahli kitab tu sehinggalah ke hari kiamat. Mereka ni lah yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, kerosakan atas muka bumi. Kena dengar Fani balik Wasmat, balik buka YouTube, Google Syekh Imran Hussein. Dia jelas sosok. Boleh gagak. Tapi oleh bahasa Inggeris lah. Ada subtitle ke bawah tu oleh bahasa Melayu. Kalau tak faham Inggeris boleh dengar aku Melayu. Dia cerita gapo hak berlaku hari ni. Semua ada kaitan dalam ayat Quran. Bahkan surah Al-Kahfi kita disuruh baca 10 ayat daripada surah Al-Kahfi untuk mengelak daripada fitnah Dajjal. Ayat pertama sampai ayat ke-10 tak cerita pun bab Dajjal. Ada cerita bab Dajjal. Perkataan Dajjal pun tak ada dalam Quran. Hak adanya Ya'juj Ma'juj. Dia sebut siapa Dajjal, siapa Ya'juj Ma'juj. Boleh tengok balik pada tulis Syekh Imran Hussein cerita tentang Ya'juj Ma'juj dan Dajjal. Siapa sebenar? Kita boleh ambil gambar dia. Oh, baru behek. Allah Taala sebut kiasan sindiran. Adakah orang tu betul-betul Ya'juj Ma'juj supaya kita behek dah? Dia adalah manusia supaya kita mau, tapi perangai dia perangai jahat, melakukan kerosakan sama. Siapa dia? Dia akan pakat antara Yahudi dengan Nasrani, dia akan pakat sama. Dulu zaman British dia kata, satu habis dah zaman British ni wak kena atas muka bumi ni. Mari surau tu mari. Kemudian mari zaman Amerika pula. Lah ni era Yahudi pula. Dia bergilir tiga tu. Dia duduk pakat tiga tu lah. Sama ada ni duduk atas, ni duduk bawah. Dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Pakat sama-sama dia ni nak buat kerosakan. Bong orang ni, ambil minyak orang, ambil harta orang. Kerja pokok dia berlaku tu. Daripada zaman dulu British tu pergi negara-negara termasuklah Malaysia ni cari apa? Mari cari mah buat kena bunuh habis. Bunuh orang tu, bunuh orang ni. Sejarah telah membuktikan. 3 era telah berlaku zaman yang menzalimi orang lain. Agama tu guna wak upah ya, agama rempah ke apa tu. Upah, dia guna upah. Sebagaimana lah ni, buat apa? Pergi serang Iran sebab ada nuklear. Tak. Wak upah ya tu. Buat apa serang Venezuela? Kerana dia ni wak ni kaya. Tak, mana nak minyak tu. Dia buatlah macam-macam alasan untuk ambil bagi orang ni. So nampak dia tu tidak jahat, orang tu jahat. Tapi itulah yang berlaku. Iraq, gapo salah Saddam Hussein? Gapo salah Saddam Hussein? Nak kata tak ada gapo. Kenapa? Kerana dia tahu Saddam Hussein ni tak ikut
wah dia tak usah ikut. Begitu juga dengan Muammar Gaddafi, tak usah ikut, wah dia tak usah ikut. Dia kutip selalu. Dia nak orang hak, dia ayat gapo? Kena ikut kata-kata dia, arah dia. Itulah sifat iblis, sifat orang yang lawan agama Allah Taala. Dia tak boleh nak taat kepada agama. Baik. Bala man aufa bihna, benar bahkan sesiapa yang menepati janjinya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk taat dan beriman, wattaqwa dan bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah Taala tu suka kepada orang yang bertakwa. Dalam Quran kita akan jumpa al-muttaqin, innalil muttaqina mafaza. Bahkan daripada awal surah Baqarah lagi kita sebut dah, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nak jadi orang bertakwa, jangan tinggal Quran ni. Kena duduk tepek dengan Quran semua kita. Baca Quran, faham Quran, belajar Quran, barulah jadi orang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa tapi hak Quran tak cara, duk main cara dia, tak jadi bertakwa. Ni. Resepi rejah dia, ramuan dia Al-Quran untuk jadi orang yang bertakwa. Ada orang tanya, "Amba ustaz tak masak nasi biryani ke?" Masak. Guna repah gapo? Amba kata amba guna repah Pakistan. Hak import daripada Pakistan, Shah national, hak ori kata. Apa tak guna repah ni? Ya tak boleh. Kalau nak buat nasi biryani ori, dia kena guna repah ori. Tak boleh kita nak rekod-rekod tak jadi. Amba rekod dah, maksudnya beli. Bagi-bagi dari Shopee ni beratus habis. Buat semua sendiri. Buat jadi maksudnya. Tapi kalau beli hak Shopee, hak siap dah tu 5 ya, hak amba buat tu kena jual 10 ya. Apa? Sebab bukan bagi-bagi kita. Akhir sekali hang beli hak sana juga murah. Tak payah duk buat dah. Jadi nak jadi orang bertakwa ni tak boleh nak buat rekod sendiri, tak boleh. Dia kena ni ikut resepi dia. Dia kena ambil hak ari, ambil Al-Quran baru jadi orang bertakwa. Kita buat orang kita sendiri tak boleh tentu kita jadi bertakwa. Kena ikut Al-Quran. Zalikal kitab, ni kitab ini hudan sebagai petunjuk untuk lil muttaqin, untuk jadi orang bertakwa. Baca Quran, faham Quran, kemudian amal Al-Quran. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah, sesungguhnya orang-orang yang menjual beli terhadap janji Allah wa aimanihim, sumpah mereka dengan thamanan qalil, dengan dunia, harta dengan harga yang murah tu dunia lah. Dia sanggup gunakan hukum Allah Taala tukar ni kerana nak kepentingan dunia ya, tak ada benda lain. Nak gapo? Nak kau jawatan, nak kau harta, nak kau pakak darjat. Kau manusia nak gapo lagi? Tak ada tu dia nak. Dia sanggup ubah agama salah tu nak apa? Nak dunia ya, tak ada benda lain. Dunia yang telah merosakkan dia sehingga dia sanggup ubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika lah orang hak lagu ni tah kata la khalaqalhum fil akhirah, akhirat esok tak ada gia syurga bagi dia. Aku nak lepas dengan neraka. Orang berani dia ubah kita aku ni, nak lepas dengan neraka. Jangan sekali-kali kita ni mengubah hukum salah. Jangan kita langgar hukum salah. Jangan kita susuk hukum Allah Taala. Jangan. Hak ada kena royak. Tak boleh royak selalu, tapi kena satu-satu kita kena royak. Sebab kadang-kadang ada orang tanya hamba satu benda, hak dia tanya tu memang salah tapi dia pegang dah. Salah ni. Tapi kalau royak selalu ni kan, mecuk dia. Tapi kena royak, apa fikir masa mana nak royak dia? Betul taing aja ataupun ada waktu biar soalan kita pun royak dia dengar. Tak boleh tak royak direct. Sebab kalau royak direct takut dia macam. Sebenarnya kena royak macam tak macam ikut dia lah. Hukum tu kena royak. Tapi kita nak ambil pendekatan tak usah balah lagi. Kalau boleh tak balah, kita tak usah balah. Cuma nak beritahu kepada dia maklumat yang betul. Sebab kadang-kadang dia dengar, dia tanya ada dalam kitab ke ustaz? Ambo belek-belek. Ada tapi kitab tak ada. Kitab ambil mana tak tahu. Kalau nak kira ada dalam kitab, semua ada dalam kitab. Tapi kitab tu reference dia punya ruzuki tu mana? Ayat Quran ke, hadis Nabi ke, ataupun hanya tulis gitu ya. Tulis gitu. Tak boleh jadi hukum. Tak boleh buat kira. Tak boleh. Berpegang dengan pandangan yang salah ni banyak dari masyarakat kita. Mudah ya nak tahu. Pergi buat kedai kopi. Buat kopi tanya soalan. Kalau atas ni tak oyak. Kedai kopi oyak selalu. Banyak. Ambo jumpa pandangan-pandangan di kedai kopi. Masa tu ia berasa bebas, tak ada terikat sampai tak ada orang dengar. Momen kita masa tu ambo jadi pendengar setia, ambo dengar. Ambo cantik dua. Banyak. Apa kita cari nak jawab semula pada dia,
Time mana boleh pergi semula kedai kopi tu, ada awak tu cerita, kita pun jawab. Tapi tak jawab direct, masuk dia tanya tadi, takut dia berasa hati. Tapi nak suruh dia tahu juga sebenarnya hak dia pergi tu salah. Wala yukallimuhumullah, dan kerana mereka ni sanggup ubah agama salah, kerana dunia. Salah satu kemurkaan salah di hari akhirat sesak, la yukallimuhumullah. Salah tak kecek sikit habuk. Oh ya Allah tak kelih pun dak. Wala yanzuru ilaihim, apatah lagi nak kecek. Orang ni dia marah. Bukan kata tu orang. Dia orang tu marah. Royak tak dengar akhir sekali. Senyap. Tak tahu masa. Sekecek dengan aku. Tak saya dengar. Ilaim jangan ada depan mata aku. Tu ayat ngalah dah tu. Tak ada dah. Kalau ada juga boleh nyakit. Wala la yukallim. Dua tanda marah. Pertama sekali tak kecek, yang keduanya tak tengok muka. Ada tak kena ni buat apa? Kelih lain, kelih lilah muka tak kelih. Tak sekecek tanya tak jawab, dua tak jawab. Ada tak kena, ada nak marah gapo. Tu tanda pada manusia. Allah Taala sebut, Allah Taala pun tak suka lagu tu juga pada orang ni. Akhirat esok tu kecek pun tak, tengok pun tak. Ikut dia biar duduk situ. Wala yuzakkihim, dan Allah SWT tidak akan menyucikan mereka daripada setelah, tidak akan maaf dosa-dosa mereka. Dah 3 perkara dah. Tengok pun dah, kecek pun dah, maaf pun dah, sudah ke apa dah. Walahum adzabun, itu kata sudah no lepas dia neraka no. Aku nak azab no paruk. Azabun alim ni azab yang sangat-sangat menyakitkan, yang tidak ada penghujungnya. Tu situlah tempat duduk orang yang kufur kepada Allah Taala, khususnya ahli kitab. Dalam keadaan aku kitab dah dia. Ni peraturannya ni ikut mengerti dah, tiba-tiba melanggar. Di situlah tempat tinggal kamu. Aktafi bihadzal qadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau surat 284 lagi. Cerita pula berkenaan